Bayangkan kau pergi kerja macam biasa. Tiba-tiba, selepas beberapa tahun, gigi kau mula gugur sendiri. Tulang rahang kau pula mereput. Inilah peristiwa ngeri yang berlaku kepada gadis-gadis yang bekerja di United States Radium Corporation. Jom saya story. Pada tahun 1917, bekerja di kilang United States Radium Corporation dianggap satu tuah besar bagi gadis-gadis muda. Gaji lumayan. Kerja pula mudah, hanya mengecat nombor pada muka jam tangan askar supaya bercahaya dalam gelap. Cat itu dipanggil andap dan ramuan utamanya ialah serbuk radium. Bahan yang ketika itu disangkakan ajaib dan selamat. Penilia kilang malah meyakinkan mereka bahawa radium boleh menjadikan pipi merah jambu. Jadi gadis-gadis ini percaya sepenuhnya cakap bos mereka. Masalahnya, berus cat sering kembang. Jadi mereka diajar teknik lip, dip and paint. Jilat hujung berus, celup cat radium, kemudian cat nombor. Proses ini diulang ratusan kali sehari. Tanpa sedar, setiap jilatan membuatkan mereka menelan radium terus ke dalam tubuh. Selepas kerja, baju, rambut dan gigi mereka bercahaya. Mereka digelar The Ghost Girls. Namun, bertahun kemudian, malapetaka bermula. Gigi mereka bergoyang dan tertanggal tanpa rasa sakit. Gusi bernanah dan tidak sembuh. Lebih ngeri, tulang rahang mereka mula reput dari dalam. Sehingga doktor boleh mencabutnya hanya dengan jari. Penyakit ini digelar radium jaw. Badan menghantar radium ke tulang dan di situlah ia memancarkan radiasi dan memusnahkan sumsum tulang dan sel-sel hidup secara perlahan-lahan. Yang lebih menyakitkan, pihak syarikat sebenarnya tahu bahaya radium itu. Ahli saintis dan majikan mereka memakai perlindungan plumbum dan menggunakan penyepit panjang. Tetapi mereka menyuruh gadis-gadis ini menjilat berus demi keuntungan. Apabila pekerja mula menuntut keadilan, syarikat memasukkan laporan perubatan dan menuduh mereka menghidap sifilis untuk menjatuhkan maruah mereka. Namun seorang gadis bernama Grace bangkit mengetuai perjuangan. Walaupun sakit tenat, mereka tetap membawa syarikat gegasi itu ke mahkamah. Kemenangan mereka akhirnya mengubah undang-undang keselamatan pekerjaan di seluruh Amerika Syarikat. Tetapi kemenangan itu tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka. Radium mempunyai half-life 1,600 tahun. Sehingga hari ini, tulang mereka di dalam kubur masih memancarkan radiasi dan alat giga akan berbunyi jika diletakkan di atas kubur mereka. Kisah Radium Girls menjadi peringatan bahawa apabila korporat tamak, nyawa manusia dianggap tidak bernilai. Mereka mati dalam penderitaan hanya kerana orang lain yang mahu melihat jam di dalam gelap. Jadi apa pendapat korang tentang kisah ini? Sila kongsikan di ruangan komen.